Okay geng, sekarang aku berada dekat kampung Bukit Canggang geng. Dekat je dengan area rumah aku. Hari ni aku nak main haruan dekat parit-parit baru cuci ni. Parit ni baru lagi cuci, tapi tengok dia punya semak macam mana. Tak tahulah ada air ke tak. 2-3 hari lepas kawasan ni air dia tinggi. Hari ni aku datang air dia dah makin surut dah. Nampak tu, surut banyak geng air dia. Tapi tak apa, kita cuba je. Tengok kalau ada rezeki, insyaAllah ada rezeki hari ni. Tapi harap adalah hasil untuk tontonan korang semua. Untuk pagi ni aku pakai setup rod Daiwa Infit 820LB. Hari pula kita gunakan land base Mikasa yang terbaru ni geng, 31 HG, 7.6 nisbah 1 ratio dia. Ratio dia agak tinggi, high gear Mainline kita pakai DRM 20LB 8 sulam. Leader pakai land base Hero Series. Yang ni 30LB dan kita pakai soft rock daripada FG Craftflow Salamander warna pink geng. Okay, jom kita cuba geng. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ada ikan. Tengok ada ikan kan kat situ. Tak tahu ikan apa. First cast geng. First cast. Alhamdulillah first cast geng. Alhamdulillah first cast dah mencakuk. Geng, alhamdulillah strike kita yang pertama gunakan soft rock daripada FG Craftflow Salamander pink. First cast geng, first cast terus mencakuk. Mantap. Banyak ikan kat situ, tak tahu ikan apa. Aduh, tak lekat geng. Aduh, tak lekat geng. Karuan ni, lompat tadi. Okey geng. Aduh, lucut. Lucut pula geng. Aduh, lucut geng.